Okey. Inilah hasilnya kawan. Subhanallah, sangat lembut. Nampak tu, beralun. Okay, jom kita tengok dalam dia. Kita potong, tengok di dalam. Subhanallah, sangat gebu, sangat lembut. Makan dulu rasa. Jemput yang kawan. Nampak tu dalam dia. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Perfect, lembut sangat. First sekali saya cairkan margarin ni kawan. Saya anggarkan dalam satu cawan macam tu lah. Okey. So, buka api dan kita cairkan margarin ni kawan. Okey, dan saya tutupkan api. Okey, nanti margarin yang beku ni dia akan cair kawan ya. So, jom kita siapkan bahan-bahan yang lain pula. Sukat tepung kawan. Okey, first sekali saya ambil telur 4 biji kawan. Saya gunakan grade A. So, saya pecahkan satu persatu telur ni, okey. Okey, sekarang masukkan gula halus 1 cawan. Esen vanila 1 penutup botol. Okey, sekarang saya masukkan susu pekat manis 1, 2. Okey, 3 sudu besar. Okey, saya suka tepung gandum 1 cawan. Okey, ni cawan yang kedua tepung gandum kawan. Dan saya tambah sikit lagi, lebih kurang 1/3 cawan. Baking soda 1 sudu kecil. Dan juga baking powder sama kawan, 1 sudu kecil. Okey, untuk rasa lebih creamy saya masukkan susu tepung 1. Masukkan 2 sudu besar kawan. Dan juga saya masukkan sedikit garam kawan. Okey, so dan tepung ni saya ayak ke dalam mangkuk mixer ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya saya gaulkan dulu bahan-bahan ni kawan. Saya gaulkan dulu bahan-bahan ni kawan. Gaulkan manja-manja je. Okey, supaya tepung saya nanti tak bertebaran kawan. Seterusnya saya masukkan jus sunquit ni. 1, 2. Saya masukkan 3, tapi yang penuh Okey, bahan yang seterusnya saya masukkan overload kawan. Lebih kurang macam tu lah, 1 sudu besar. Okey, dengan ni dah cukup dah lengkap dah bahan kita. So, saya boleh mixkan sekarang ya. So,
So, pasangkan multimixer ni. Putar speed perlahan dahulu, kemudian tukar speed yang paling laju selama 8 minit, okey. Bismillahirrahmanirrahim. So, saya keluarkan margarin saya ni secara manual, cara kawat balik macam tu kawan. Okay, kita buat dia slow-slow sehingga tercampur sebati ya, bersama dengan adunan kita ni kawan. Okey, dengan ni dah siap dah adunan kita kawan. So, bolehlah masukkan ke dalam loyang. Dan loyang tu sapukan dengan margarin dulu supaya tak melekat, okey. Alhamdulillah. Okey, loyang saya ni saya sapukan dengan margarin kawan. Okey, sapu di dasar dia dan juga di tepi-tepi loyang ni kawan. Okey. Biar rata-rata sikit. Okey, dan saya tak letak kertas ya. Tak macam ni je kawan. Okey, dah siap. Loyang saya dah siap. Dah sapukan dengan margarin. Okey, dan tuangkan adunan kek kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So kali ni saya buat kek yang kosong je, tak ada marble-marble kawan ya. So dia cuma yang kosong saja. Okay, inilah hasil kek sangkit saya kali ni. Okay, dah saya hentakkan dulu loyang ni beberapa kali kawan ya. Sementara tu boleh panaskan. Okay, sementara tu boleh panaskan oven ya. Alhamdulillah. Okay,
Okey, di atas ni saya lorekkan untuk keluarkan gelembung udara kawan. Saya tunggu oven saya panas. Okay, dan saya bakar. Tengoklah, saya bakar 1 jam dulu. Kalau belum masak nanti tambah masa. Alhamdulillah. Tunggu kek saya dah masak. Okey kawan, hari ni saya bawakan khas kek saya ni ke kebun. Jom kita potong dan tengok macam mana rasa kawan. Bismillahirrahmanirrahim. So saya potong potong di sini lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kek kali ni sangat lembut ya. Potong semua kawan. Kita nak tengok di dalam dia. Saya potong macam ni. Okey. Inilah hasilnya kawan. Subhanallah, sangat lembut. Nampak tu, beralun. Okay, jadi kita tengok dalam dia. Kita potong, tengok di dalam. Subhanallah, sangat gebu, sangat lembut. Makan dulu rasa. Jemput yang kawan. Nampak tu dalam dia. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Perfect, lembut sangat. Alhamdulillah. Habis paru dulu kawan. Betapa nikmatnya makan di sebelah pokok cili ni. Okey, ambil satu lagi, saya buat closing. Nampak tu, isi di dalam dia. Sangat gebu, sangat moist kawan. Okey kawan, sekian dulu perkongsian saya untuk kali ini. Kek sangkuit. Jangan lupa like, share and subscribe supaya saya lebih semangat ya untuk buat video-video seterusnya. Sokong saya ya untuk sama ada video masakan ataupun video video masakan ataupun video kebun ya. Okey, sampai di sini dulu kawan. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, Alhamdulillah. Kek sangkuit.